Next item. Uish. Benda aku beli ni. Berus makeup baru. Aku dah lama tak beli berus makeup baru. Memang duk pakai hak lama je. Aku rasa dah sampai masanya untuk aku buang. Yang paling latest aku beli pun yang travel size yang kecil-kecil tu. Dia macam tak puas sangat lah sebab dia kecil sangat. Berus dia okey, cuma dia macam kecil sangat. Aku belilah yang ni. Yang ni yang local brand kita punya. Bulu dia pun lagi sedap, lagi best lah untuk kita guna. Kalau kita nak makeup tu lagi cantik lah. Makeup kita pun kalau berus tak kena, bulu dia tak kena, memang tak best. Yang ni dapat free gift guys. Tempat untuk basuh berus makeup. Wow, so cantik guys. Cantik gila daripada brand Kino. Kino ni kalau hampa tak kenal tak tahulah. Kino ni memang famous dengan dia punya makeup brush. Yang ni aku ambil yang travel size. Sebab time tu aku nak beli yang size besar. Color ni sold out. Yang paling best sebab dia ada label. Berus tu guna untuk apa. Kan sometimes kita tak tahu kan. Dia punya berus ni guna untuk apa kan. Yang ni dah label siap-siap untuk kita punya foundation. This one untuk loose powder. Anything creamy boleh. Kalau hang letak contour ke benda kan yang cream semua boleh. Blusher, shading, eyebrow. Semua dia dah labelkan untuk hang. So kalau hampa beginner dalam makeup, bolehlah try beli. Kita nak pakai pun taklah. Apa tu pening-pening kan. Ni untuk apa, ni untuk apa. Berus dia lembut gila. Memang tak ada rasa gatal-gatal ke benda-benda. Memang sumpah lembut, sedap, padat. Aku tengok founder dia kata kalau kita try berus dia ada rasa kasar-kasar, kita boleh return. Paling best sebab dia ada bag. Love this. Kalau aku betul-betul suka berus ni nanti, baru aku akan repeat yang saiz besar tu lah.